PNB jual CCM pada tahun 2020 dengan nilai hampir 300 juta ringgit. Dan pada tahun ni, syarikat yang sama iaitu CCM dikaitkan untuk dijual dengan harga 920 juta ringgit. Adakah PNB jual syarikat tu pada harga yang murah ataupun CCM telah di-unlock value dia selepas beberapa tahun? CCM ni sebenarnya dia bukanlah syarikat chemical yang biasa-biasa. CCM stand for Chemical Company of Malaysia, dan CCM ni sebenarnya dia adalah legacy daripada ICI, Imperial Chemical Industry, which is salah satu syarikat chemical yang daripada British sebelum lagi Malaysia merdeka. Dan syarikat ni dia memang provide bahan-bahan asas industri chemical Malaysia, daripada rawatan ayak sampailah ke glove sampailah ke tekstil. Tak ada aja chemical yang dia bagi ni lumpuh industri tempatan. That's how important barang-barang daripada CCM. PNB masuk dalam CCM pada tahun 1994. Mereka beli Sakibaki ICI punya share. CCM ada 3 enjin besar bisnes mereka. Mereka ada chemical, polymer dan juga pharmaceutical. Pharmaceutical contribute 55 ke 60% net profit CCM. Dan bermulanya 2017, Duo Pharma dipisahkan daripada CCM. Disebabkan oleh mereka nak unlock full potential of Duo Pharma, dan satu lagi mereka tak mau Duo Pharma ni duk tanggung liability yang banyak yang ada oleh CCM. CCM jadi lebih kecil dan lebih fokus kepada industri chemical. Pada tahun 2020, PNB jual saham mereka 56% kepada Batu Kawan dengan nilai RM3 sekupang sesaham. Dari segi PNB, benda ni win-win sebab dia jual bisnes yang dia tak boleh nak maximize. Dan dari segi Batu Kawan pula, mereka ada ekosistem chemical mereka. So bila CCM masuk, dia dah completekan ekosistem Batu Kawan. Selepas Batu Kawan jadi majority shareholder, kita boleh nampak industri chemical segment dekat Batu Kawan ni jadi terus meletup. Tahun 2022, mereka rekodkan profit before tax mereka 127% kenaikan kepada kita 200 juta. Kita boleh nampak secara jelas selepas CCM masuk Batu Kawan, value dia dah mula unlock. Pada Jun 2026, ada ura-ura TMK Chemical nak beli 100% CCM daripada Batu Kawan dengan nilai 920 juta. Cash free dan juga debt free acquisition. Kalau benda jadi, Batu Kawan akan jadi second largest shareholder dalam TMK. CCM ni dia bukan sekadar cerita PNB nak jual saham, tapi ini adalah cerita bagaimana aset lama yang tak nampak seksi boleh jadi sangat bernilai bila benda tu jatuh kepada tangan orang yang tahu membangunkan aset tu.